Bagi saya pandangan tu sangat salah sebab walau apa-apa pun semua orang dalam bidang industri, bagi saya macam saya cakap, semua ada kelebihan masing-masing. Kita tak boleh nak disregard kelebihan mereka hanya sebab semata-mata mereka dalam industri. Sebab bagi saya industri ini juga adalah satu peluang yang telah membuka banyak peluang dan rezeki kepada ramai orang, dan kita tak perlu nak menilai orang cakap tahap pendidikan atau tahap kebolehupayaan dia berdasarkan sijil ataupun apa yang dia dah beri kepada masyarakat. Sebab bagi saya, walaupun diorang dah menjadi artis, bagi saya itu sudah cukup untuk menjadi public figure yang orang tengok, ikut dan sebagainya. Jadi pendidikan tu sangat penting, dan tapi dalam masa yang sama, kalau artis tu berpendidikan, itu adalah bonus. Jadi kita sekarang 2026 kita dah nampak ramai artis dengan ijazah dalam pelbagai bidang, dan bagi saya ini minat mereka yang mereka teruskan. Macam saya juga, saya dalam bidang guaman tapi saya teruskan bidang sini. Adakah saya dikategorikan sebegitu? Bagi saya tak, kan. Jadi kita, zaman pun dah berubah, kita kena ubah mentaliti sebegitu.